Assalamualaikum guys. Jadi hari ni saya akan buat konten uh, tentang workout. Kita buat ke bawah ni. Maaf lah, saya punya jadi kita buat ke bawah ni lah. Kita buat ke bawah ni. Saya tunjuk ni. Yang ni. Okay. Maaf lah kalau tak nampak saya punya muka ni sebab saya punya screen recording ni dia tak boleh tunjuk muka. Dia memang macam ni. Betul saya tak tunjuk muka. Okay. Jadi jom kita buat. Sekejap Okay guys. Jadi sekarang kita akan buat abdomen. Bahagian mana ni? Bahagian atas dulu. Buat semampu korang boleh buat. Tak kisah berapa. 3 set. Semampu yang korang boleh buat lah. Okay, jadi ikut saya kejap. Allahuakbar. Sekejap tunjuk saya punya muka sekejap. Okay, ni dia. Okay guys, jadi tengok saya punya ni pastikan badan selari. Nampak ni. Kaki semua menggunakan ni yang abdomen yang saya akan buat ni bahagian atas, yang 4 pack. 4 pack. Bukan 6 pack tau. 6 pack belum ada lagi. Jadi saya buat 4 pack je. Sementara ni siapa yang tak tahu nak buat 6 pack ataupun nak buat sit up ke apa kan, korang boleh ikut ni. Okay. Saya buat 3 set 10 rep.
Okay guys, tu je guys. Itu 3 set 10 rep saya buat. Okay, jadi nanti saya akan buat video kedua pula.